Okay. Dia kalau doktor tu tengok kau ni kerap demam setiap bulan, dia tak payah tanya kau, dia terus posik buang. Itu je. Demam setiap bulan. Demam setiap bulan ataupun 2 bulan sekali demam. Barai Itu barai. Memang barai tonsil kau. Tapi kes aku tak demam setiap bulan. Jadi dia fikir dia kata kat aku, macam mana nak posik ke tak? Aku fikir, takkan aku pula nasihat kan? Aku ni dah patient kan? Aku tak gini balik. Doktor sadis apa kan? Aku tak boleh balik keputusan kan? Kalau aku tak nak lah operate kan? Buat apa sakit-sakit kan? Tak pernah operate kan? Itu dia kata kat aku ayat serentak lah kata aku. Dia cakap mana kau tahu? Kalau tak nak sakit lagi tahun depan, dia kau buang. Standard ayat doktor. Aku macam, babi lah. Aku pula kena buat keputusan kan? Dia kira kes tu memang macam tu lah. Kalau dia dapat detect, buang. Lepas tu tak ada apa dah. Tu tak ada apa dah. Kata insyaAllah okey. Dia ada share pengalaman kes-kes yang sebelum ni. Ada. Dia memang operate, memang dia pakar ENT. Jadi memang kalau tonsil tu memang dia kata selalu kalau teruk setiap bulan ke 2 bulan sekali ke akan terus buang je. Tapi kes aku tak setahun sekali. Aku setahun sekali tu lah. Kalau 2 kali tu biasa lah. Tapi memang setiap kali aku demam bengkak. Okey, kalau kata tahun sebelum ni, contoh 3 tahun sebelum ni, tahun masa COVID ni belum 3 tahun, belum 5 tahun. Sekarang 5 tahun. Contoh 3 tahun sebelum ni, tahun tu kau demam, tahun seterusnya kau demam, tahun seterusnya kau demam. Tapi kenapa tahun ni demam dan kau pergi check? Apa yang lagi teruknya? Okey, sebab aku trigger tahun ni ialah aku tak pernah tonsil bengkak dulu baru demam. Tahun ni first time aku tonsil bengkak dulu baru aku demam. Waktu bengkak tu kau perasan ke buat apa-apa yang tak ni ke? Maksudnya makan aku rasa biasa je aku makan. Tapi bila kita kadang rasa sakit tekak tau. Sakit tekak tu biasa kan. So mula aku rasa macam sakit tekak, tak sedap badan kan. Telan macam payah kan. Kata aku macam fikir ni sakit tekak ni kan. So bila esoknya aku demam, so aku check kat doktor. Doktor kata tonsil kamu bengkak besar kan. Tapi demam tu macam berlaku petang lah. So aku kena hari Sabtu malam. Aku dah start sakit tekak lah. Aku rasa sakit tekak kan. Kau tak tahu kan tekak dia sakit kan. Pak telan sakit. So aku fikir sakit tekak. Lepas tu esok pagi okey lagi. Petang tu aku demam teruk aku refer klinik kata tonsil aku bengkak. So memang tonsil aku bengkak dulu baru aku start demam. Faham. So kat situ aku trigger macam ni memang aku punya tonsil getting worse lah. So aku refer hospital balik lah. Lepas tu aku cakap klinik aku dah dua kali betul-betul aku demam. Tapi bukan masa yang dekat lah. Aku setiap akhir tahun je aku akan demam teruk. So 2 tahun lepas aku demam refer Columbia. Tapi masa tu mungkin first case doktor macam okey lah, ni kan biasa-biasa kan. So tahun lepas aku refer hospital lagi. Pun hospital yang lain lah pun dia kata okey ni tahun lepas isu dia lah hidung aku sumbat. So memang block habis. Jadi dia kata okey, hidung kamu problem ni. Tapi tonsil aku bengkak juga. Tapi dia repair hidung lah. Kata hidung okey. Adalah payah hidung tu kau ambil ubat banyak tu. Banyak. So hidung aku block, tonsil aku bengkak lah. Tapi kata hidung ni tu okey lah. Doktor pandai kan. Aku ikut je lah. Tapi tahun ni hidung okey, badan semua okey. Tiba bengkak tu demam. Ini hidung aku lah. Hidung sudah settle hidung tahun lepas. Hidung sudah bayar. Apa ini problem? Apa lagi problem kan? Hidung tonsil bengkak ni. Tonsil start lah. Kat situ aku decide. Doktor pun ayat macam itu. Dia kata proceed lah tonsil. Buang tonsil operate. Di situ aku buat keputusan lah. Dia salah satu tonsil dia problem. Ialah aku cerita sikit lah. Dia boleh sebabkan tidur dengkur. Tidur dengkur ni macam aku ada kawan dekat tempat kerja aku. Adik dia buat operation tonsil juga. Jadi adik dia punya isu ialah adik dia tak demam. Dia demam juga. Dia demam. Cuma dia punya tidur dia ada masalah. Masalah je lah tidur dia. Lepas tu dia buat sleep test dekat hospital. Doktor buat 2 malam untuk test dia punya sleep kan. Ada satu masa tu contohnya kau graf kau macam ni kan, cantik kan, ada reading kan. Tiba-tiba dia drop. Ni kau punya pernafasan tau. Pernafasan kau drop, tak bernafas dalam masa berapa second lah kan. Berapa second tu tak bernafas. Tu naik balik. Bila dia tak bernafas tu yang dia tarik. Tapi kalau kau tidur tanpa bernafas, kau boleh mati gitu je. Cerita contoh lah. Tapi ajal maut ni tangan Tuhan kan. Tapi kau boleh mati tanpa tiba kau tak bernafas tu. Sebab tertutup Sebab tertutup habis. Jadi dia buat test tu 2 hari berturut-turut. So tapi mungkin masa yang berlainan yang dia turun drop tu. Tapi hari-hari ada drop.
Mana kau tak bernafas dah beberapa second tu, baru kau nafas balik. Memang dapat detect lah Dapat detect, dia buat sleep test. Jadi isunya macam orang kata mati dalam tidur kan. Tapi masalah mungkin dia mati sebab tonsil dia tutup habis kan, tak bernafas kan. Dia mati lah kat situ. Salah satu lah. Salah satu lah punca dia kan. Dia bukan main-main tau. Dia memang serius ni isu. Dia ni serius ni isu. Doktor ada cakap ke yang tonsil tu besar disebabkan apa? Yelah, kau dah sebut tadi virus makanan virus ke, bakteria ke, makanan tak bersih ke, udara. Dia kan dia duduk makanan atau udara. Udara kau tak bersih ke, makanan kau tak bersih. Dua benda lah. Pak dia dekat kat tengah. So hidung kalau masuk udara dia akan kena kat tonsil tak? Ada ke cara kalau dapat detect besar, lepas tu nak kena kecilkan apa selain daripada buang, tak ada? Tak ada. Sebab dia tengok original size. Sebab doktor dia akan buang operate bila kau dah sihat. Dia bukan buang bila kau sakit-sakit. Doktor saya sakit ni, tolong buang lah. Tak ada. Minggu depan ke 2 minggu depan ke kau sihat ke, baru dia operate buang. Waktu kau tu tunggu sihat? Dah sihat dah. Aku ingat waktu sakit. Dah sihat. Tonsil aku dah sihat dah. Aku je malas lah. Maksudnya dia tak bengkak dah waktu tu? Dia tak bengkak, tapi dia memang besar. Tu saya 3.5 dia aku punya. Itu tak bengkak lagi. Kalau bengkak besar je mungkin dah 4 ke. Lebih besar lah. Kau pernah terbayang kalau kena kat kau? Tu lah. Mengerikan juga. Dalam tu. Kau tidur berdengkur lah? Aku rasa semua dengkur Main lelaki dengan tidur dengkur lah. Kan. Tidur dengkur lah. Tapi selalunya dia berkait dengan tudung. Hidung lah. berkait juga kan? Hidung juga. Ada orang masalah hidung. Ada orang masalah tonsil. Kau pernah dengar? Aku semalam pun cakap kan, kata orang tua-tua cakap kalau orang tidur berdengkur ni tanda dia banyak duit. Pernah ada dengar? Ada pernah dengar? Tak ada Tak ada. Maksudnya orang tua-tua tipu aku lah. Dia tak nak kau dengkur. Dia nak kau dengkur kan. Apa yang menyebabkan dia cakap banyak duit? Budak-budak. Mana waktu tu saya budak-budak. Dia cakap macam tu mana Kenapa lagi dia boleh cakap kau kalau berdekor tu banyak duit? Maksudnya dia suruh kau pau pakcik yang berdekor tu kan? Aku rasa dia tak nak kacau. Okay, pakcik ni tidur ni, tunggu duit ni. Jangan kacau dia. Betul. Kena buat baik. Dia buat baik dia duit ni. Sebab tu adalah macam aku macam baru nak membesar sikit. So macam dah kenal orang ni bekerja. Kerja ada, baru dapat tahu yang ada kerja gaji besar. Dan kenal lah macam ayah saudara mara macam nampak intak. Ada duit ni, ada duit. Dia tidur berdengkur. So memang betul lah kena dengan apa orang kata berduit tu. Berduit tu. Yang kata Kebetulan. Macam sampai aku besar lah bawa benda tu kan. Lepas tu aku dah tanya orang, cakap betul lah. Macam gitu dia aku kena digula-gulakan. Budak kan. Tapi kalau orang yang berdekor ni orang gemuk kan? Orang gemuk. Ataupun orang yang smoking ke. Itu lah. Dia akan efek lah. Ataupun lemak sini besar sangat kan. Boleh jadi. Tapi kalau orang normal je, kemungkinan tonsil besar lah. Memang asalnya besar. Kita tahu situ lah. Kalau tonsil ni, kalau kau ikut dia ada grade dia, grade 1 sampai 4. So grade 1 sampai 4 tu ialah keluasan ruang udara masuk ke kau punya tekak. Yang gambar semalam tu kau tunjuk tu ada grade dia. Jadi kalau grade 1 tu cantik lah. So grade dia makin tinggi kan, makin teruk lah kau punya ruang udara tu nak masuk. Ni dia ada besar, ada yang normal. Ni normal. Kalau normal, kalau dia yang normal dah besar dah. Lepas tu kalau bengkak ada, teruk lah. Ni yang bawah ni kan, yang kecil. Yang kecil tu. Yang tu bawah tu kira normal tu. Maksudnya dia memang besar dah. Kalau dia bengkak lagi penuh. Aku punya yang bawah kiri asal. Dia ada bengkak kanan. Nombor 3, nombor 4. Dia tutup habis. Dah terus hampir nak tutup kan. Hampir nak tutup habis. Weh, menarik. Itu yang aku rasa macam tonsil ni, ingatkan tak ada benda kan. Memang dia macam tak mesti sangat belakang kan. Tapi ingatkan okey je kan. Tapi dia boleh efekkan pernafasan, efek demam. Jadi kena hati-hati lah. Aku cuma kurang puas dengan jawapan macam mana dia boleh membesar. Faham tak? Yelah faham lah dengan udara, dengan makanan. Tapi kan kita kan ada je duk hirup udara yang tak okey dengan makan makanan yang ni kan. Dia bergantung pada tonsil tu sendiri. Tonsil ni dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih dengan antibody. Tapi dia bukan salah satu dia salah satu yang createkan antibody kita lah. Tapi ada, kita kan manusia ni ada banyak tempat-tempat yang create antibody.